wow. Flavor meletup. Meletup. Boleh cakap Melayu. Sekarang makan durian dah boleh cakap Melayu. Senang abang nak buka. Boleh awak bring me ke sana? I don't know. You understand, right? No. How do you say I don't feel like going out today? Wait a minute. Saya tak nak pergi keluar. Demo tak kena bagai boh. Pergi mereka. Kalau put that lah. Pergi mereka lah. Mereka. Parah kau dulu. Tak lah. Dia tak tahu lah tuan-tuan kopi mereka nganu. Cuba bayangkan, satu situasi ini wajah memang nampak seperti pelancong asing. Orang Malaysia pun mungkin bersedia mahu bercakap dalam bahasa Inggeris. Tetapi belum sempat bertanya panjang, tiba-tiba dia menjawab dalam bahasa Melayu dengan cukup tenang. Bukan sekadar terima kasih atau apa khabar, tetapi sudah boleh menyambung perbualan, memahami soalan dan memberi jawapan tanpa terlalu banyak berfikir. Nah, bahagian inilah yang paling menarik sebab apabila bahasa tempatan sudah digunakan secara spontan, komunikasi bukan sahaja menjadi lebih mudah, tetapi jarak antara orang luar dengan masyarakat Malaysia juga terasa semakin kecil. Mari kita dengar apa pendapat orang luar mengenai perkara menarik ini. Teruskan menonton. Padu, babe. Wow. Makan durian dah boleh cakap Melayu. Sekarang makan durian dah boleh cakap Melayu. Mister. Yeah. What is this? This one we call it durian. Can I try? Yeah. Sure. I give you try. This one is black thorn. I give you try the black thorn. Okay, can. Okay. Where you from, sir? France. France. Yeah. Oh. How many days you have come here? 2 weeks. 2 weeks. Trying to play golf here. You have a holiday? Holiday. Okay, I give you try. This one we call it black thorn. Yeah. Try it. Yeah. I give you try. Padu, babe. Wow. Flavor meletup. Boleh cakap Melayu. Sekarang makan durian dah boleh cakap Melayu. Senang abang nak buka. Tadi terbelit-belit lidah abang nak cakap. Sekarang lepas makan durian, dah faham dah. Alhamdulillah. Makan. Wah. Seronok Mak Saleh ni makan. Terus pandai cakap Melayu dia. So manis. So manis. Pandai dia cakap Melayu sekarang. Hey, you selling this around? Where am I? Seksyen 3 Bandar Baru Bangi. Seksyen 3 Bandar Baru berhadapan restoran Mas Cafe. Ya. Seksyen 3 Bandar Baru Bangi, hadapan Mas Cafe. Come guys. Okay. Kepada yang nak mai Langkawi, kena try mai Dangau Langkawi. Makanan dia sedap-sedap weh. Sungguh hai tak meluhu. Dia punya gulai ikan bakar semua sedap nak mampu. Weh. Melawan. Melawan. Yeah. Jangan melawan. Melawan. Big eyes. La. Oh, Melawan. La. WAN. 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 Oh, melawan. Yes. Melawan. Jangan melawan. Jangan melawan. Big eyes. Jangan melawan. Jangan melawan. I rasa ni sedap gila. You belum rasa tapi you tahu sedap. Alright guys, so hari ni kita ada sweet couple daripada TikTok. Okay, so kita ada Aziz dan Rayana. Okay Aziz, can you give your opinion about our donut in Malay? I rasa ni sedap gila. You belum rasa tapi you tahu sedap. You tahu sedap. Tengok sedap. Okay, kita tengok Aziz try and Rayana.
Macam mana? Macam mana rasa dia? Vocabulary dah habis. Dalam kamus tu je yang dia tahu. Okay, then I decide. Do you know what is the meaning of tak muak? Tak manis. Yes, thank you so much. Ada satu perkara yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Bahasa bukan sekadar alat untuk bercakap, tetapi juga alat untuk membina hubungan sosial. Dalam kajian komunikasi antara budaya, penggunaan bahasa masyarakat setempat boleh membantu seseorang memahami bukan sahaja maksud perkataan, tetapi juga cara masyarakat berinteraksi. Sebab itu, apabila warga asing boleh berbahasa Melayu, perkara kecil seperti memesan makanan, bertanya arah atau berbual dengan orang tempatan boleh terasa lebih mudah dan dekat. Jadi, yang mereka kuasai sebenarnya bukan hanya perkataan, tetapi cara untuk masuk lebih dekat ke dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Boleh awak? Apakah ini? Buat lagi video cakap Melayu abang. Naira, dia macam boleh faham bahasa Melayu sikit, tapi dia tak boleh cakap. But let's try. So dia tak pandai cakap bahasa Melayu, tapi dia boleh faham sikit-sikit. Tapi aku rasa dia tak faham pun aku cakap apa sekarang. Dia macam bangang sikit kadang-kadang. Bodoh. What? I heard. Faham kau? Faham. Tak pandai masak. I can cook. You're Not 18? yet. 10 years. Duduk Malaysia 18 tahun kan? Yes. Let's say, for example, you found a taxi, you want to explain to him. What are you going to say like in Malay? Use Google Translate. Aku empuk nyawa kau kerang, lupa nyawa kau kerang. 2,000 years later. Boleh awak bring me ke sana? I don't know. They'll understand, right? No. How do you say, I don't feel like going out today? Wait a minute. Saya tak nak pergi keluar. Demo tak kena pakai, boh. Tak? Demo tak kena pakai. You understand? You understand? You don't. A little bit. I heard demo. What's demo? No. You don't know. You don't know? You don't very don't know. I'm trying, okay? Kalau 18 yang sekarang dah nak masuk college, kau ada boyfriend ke tak? No. Kau faham. Nasib baik kau faham. Ini apa? Hidung, Ini? mulut, Ini? mata, cuci mata, Ini? telinga, Yang tu? I. pipi kuning, Yang ni? botak. Saya boleh cakap bahasa Melayu. Where are you from? From France. You are from France. You are French, but you speak Malay. Saya tinggal di Malaysia. Saya boleh cakap bahasa Melayu. Wait, how did you learn Malay? Saya belajar di sini in November 2024. So you came to Malaysia. 7 bulan. Yeah, 7 months before. I can speak a bit, but not that well. So how do you find Malaysia? Very good. Every Malaysian are good. Yeah, every Malaysian, Indian Malaysian, Chinese Malaysian, Malay. Normally when we say that we are Malaysian, we won't say Malaysian Indian. Yes, Malaysian Chinese or Malaysian Indian. Our nationality, Malaysia will come first. Okay, Yeah. I see. Every Malaysian, they are proud of their country. I'm very proud of my country, Malaysia. If you compare to France, always criticize our country and Seri, anak saya boleh dapat ikan sikang. Hari ini saya mancing dengan anak saya Sedi dari Terengganu. Dia boleh dapat ikan. Dengan fly ya. Oh. Ini ikan. Oh, ikan beza ikan siasi.
Good job, Sadie. Dapat ikan, tengah fly. Oh, bagus. Anak saya pun boleh. Nasihat jangan cakap apa-apa. Saya tak tahu. Tak tahu lah cakap apa-apa. Okey, bye lah. Itu yang saya pindah ke UK. Kan kerja ke dalam lah kan Chicago ya. Chicago. Dah duduk UK 5 tahun, pindah balik. Dapat kerja lama. Kita pun mahu duduk ke Amerika. Aku katakan kita pun mahu duduk ke UK, tak pindah lah tu. Yalah. Tapi dia, Apa beza UK mereka? apa beza ke? Benua mana? Memang berdua tu tahu. Kau tak pernah kau tengok movie Hollywood dengan British punya movie. Kau tengok James Bond, kau tengok movie-movie Hollywood lain. Kau dengar dia cakap macam mana? Kan? Ada satu lah, itu lokasi dah tentu berbeza lah. Best lagi mereka. Kalau put Dan lah kan. Best lagi mereka lah. Mereka. Parah kau ni. Tak lah. Dia tak tahu lah tuan-tuan kopi mereka nganu. Aduh. Tinggal ni mereka ni besar. Ada negara tu waktu musim sejuk pun boleh rasa panas. Dan katakan bola selatan itu Florida tu mana manjang. Inilah bahagian yang paling menarik. Kadang-kadang kita melihat wajah mereka dan terus menyangka bahasa Inggeris pasti menjadi pilihan utama. Tetapi apabila bahasa Melayu keluar dengan lancar daripada mulut mereka, persepsi itu terus berubah. Dan mungkin itulah keistimewaan bahasa Melayu Malaysia. Apabila seseorang sudah selesa menggunakannya, ya, perbezaan negara dan latar belakang tidak lagi terasa terlalu jauh. Dan kalau menurut kalian bagaimana? Adakah kalian juga pernah terkejut mendengar Mat Saleh bercakap bahasa Melayu dengan begitu lancar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di channel Bang Era.